Okay, so kita sambung balik. Ini ialah satu course yang memang you kena go through, okay, all the tasks, okay. So tak boleh skip lah. So tak boleh skip. So maknanya dia bukan satu subjek yang biasanya kita buat assignment, hantar teori tu, kemudian buat group, kemudian hantar, kemudian buat presentation. Tapi subjek ni lain sikit. Lainnya yang pertamanya, semua gerak kerja ataupun assignment adalah secara individu. Secara individu, tak ada group. Masing-masing kerja, masing-masing tanggung. So kita pergi dulu course description ni. So the course is designed to equip students with the knowledge and abilities to use word processing, okay, Microsoft Word tu, and then presentation, and then spreadsheet application, Excel. Okay, so ada 3 benda saja. Walaupun kalau tengok Microsoft ni banyak, Microsoft ni terlalu banyak lah dia punya tools ataupun dia punya perkara yang kita boleh belajar. Cuma untuk BTM ini kita hanya belajar 3 saja, iaitu Word, PowerPoint dengan Excel, yang mana you pun sebenarnya dah tahu. Cuma kadang-kadang ada yang tak biasa pakai, ada button-button atau function-function tertentu tak pernah pakai, ada yang formula-formula tertentu tak pernah guna. So kita akan refresh dan dapatkan ilmu baru dekat sini lah. Okay, alright. So you akan lalui the process, you akan lalui prosesnya dalam e-book ini. E-book yang saya tunjuk tadi lah, nanti saya akan tunjuk balik. So the course aims integration and hands-on training. The keyword is hands-on training. Hands-on training on work processing, presentation. Presentation ni ialah dalam bentuk PowerPoint. Walaupun kadang-kadang you all biasa dengan Canva kan. You kata kita tak pakai PowerPoint, kita pakai Canva. Tetapi setelah you go through the presentation using PowerPoint ni, you akan rasa macam ada something yang different, ada something yang you tak belajar dan tak tahu pun sebenarnya, tetapi boleh diguna pakai. Student saya yang lepas-lepas memang mereka rasa macam PowerPoint ni bagus jugalah, lebih bagus kadang-kadang dengan daripada Canva. Cuma kadang-kadang kita tak familiar dengan PowerPoint. PowerPoint sekarang pun tak macam PowerPoint dululah. Okey, kemudian spreadsheet, iaitu Excel. Excel ni banyak benda-benda dari segi formula lah yang kita belajar untuk menyenangkan tugas kita. So itu 3 perkara yang anda akan belajar dalam, dia panggil perkara wajib lah. Perkara wajib untuk kita buat kerja-kerja dekat office, kita kena belajar. Business application essential. Wajib kena tahulah tentang aplikasi bisnes ini, supaya bila kita nak buat kerja tu senang. Walaupun kita kata kita ni bos, yang buat tu semua staff-staff, kerani-kerani kita yang buat, tapi kita kena tahu. Okay, kita kena tahu. And then the course also emphasize the application learned by working in a team to produce group project and presentation that meets an organization's needs. So dalam konteks kita memang 100% you buat discussion maybe in group, tapi benda-benda yang kita assess you, yang kita evaluate you, semua secara individually. Okay, so transferable skills, personal lah, maknanya kita akan bagi coaching, digital skill, and then knowledge and understanding. Teaching methodologies, lectures, demonstrations, and practices classes, practical classes. So most of the time you akan explore the ebook and do your discussion with your friends, and then apply in, ataupun you do your work, your homework through the platform. Okay, the platform yang kita panggil Cengage tadi. Okay, so inilah topik yang kita akan cover. Tak banyak sebenarnya. Satu topik ataupun work processing ada 6, presentation ada 6, PowerPoint dan spreadsheet ada 4. Okay,
So semua ni akan kita melalui proses dia panggil yang anda kena buat di dalam ebook. Okey, nanti kita next class saya akan tunjuk lah. Okey, ataupun minggu depan ke kita akan tunjuk. Ini adalah benda yang you kena faham. Okey. Kemudian kalau kita tengok assessment dia 20% self reflection. Self reflection ni more on PowerPoint presentation. Kemudian individual assignment 1 words, okay. Kemudian individual assignment 2 Excel. Kemudian ada comprehensive hands-on 30%. So tidak ada assignment secara group lah, semuanya individual. Sebut individual assignment, self reflection pun secara individual, kemudian test secara individu. So pembahagian markahnya macam ni lah. Self reflection ni untuk PowerPoint 20%, untuk Word 25%, untuk Excel 25%, kemudian kita ada 30% on your hands-on test. Okay. So ini adalah buku bacaan ataupun recommended text, tapi most of the time kita akan pakai inilah, kita akan pakai Cengage ebook. Okay. Mungkin you all dah pernah tengok Cengage ni, bukan saja dalam kos BTM lah, mungkin ada kos-kos lain memang kita pakai ini. Okay. So macam saya dah ada ID apa semua, you all akan dapat ID lah lepas ni. Okay. Alright. Tak apa, yang ni biasalah online kan, kadang-kadang bad request ada benda-benda macam ni berlaku, tu perkara biasa. Okey, sebelum kita masuk itu, kita nak selesaikan, kita nak berkenalan dulu dengan BTM ni. Okey, so itu saja, sangat-sangat mudah. Dia punya pembelajaran dia memang hands-on. You akan buat di dalam ebook. Ada semuanya akan dibuat dalam ebook. Kalau you tengok di sini, assignment 1, assignment 2, reflection, semuanya individu. Cumanya sebelum ni self reflection ni kita buat di dalam ebook. Ada last 2 semester RP dia nak tukar, dia buat dalam bentuk lain. Dia buat dalam bentuk Canva dan sebagainya, you kena hantar dalam bentuk Canva. Contohlah. Ada juga, walaupun kita tak belajar Canva, kita suruh you all buat Canva, belajar Canva. Itu sebagai extra lah. Tapi bila yang sebelum ini tu kita buat reflection dalam ebook, kita suruh student buat dalam bentuk PowerPoint. So bila you dah buat tentang PowerPoint, kadang-kadang kita selitkan dengan Canva. Kadang-kadang saya selitkan juga discussion tentang buat video. Contohnya kita pakai CapCut dan sebagainya. Itu extra lah, extra bila you dah siap semua kerja-kerja ni. Kerja-kerja ni. So basically you punya task, you akan buat di dalam apa nama ni, BTM punya ebook ini. Okay, ini yang saya punya. Nanti lepas ni saya akan create, and then you akan belilah secara online. Cuma kita tengok di sini, cuba kita tengok. Yang pertama sekali, you kena dapatkan access code dulu. Add a product to your instructor resource center. Okay, ni cara kita nak dapat lah. Kemudian lepas kita dapat access code, kita beli, kita bayar, barulah you all boleh masuk di dalam course ataupun group saya. Group saya pun saya tak buat lagi, nanti saya akan buat minggu ni. So step tu saya akan bagi di dalam Telegram. Macam mana you nak beli, macam mana you nak register, kemudian kita akan belajar you macam mana you nak buat kerja-kerja lah. Contohnya ini yang last semester lah. So ini adalah kena dapatkan course key dulu. Dapat course key,
Ini course key ni saya akan bagi. Lepas tu you akan register lah. Step dia nanti saya akan bagi lepas ni secara bertulis lah, secara bertulis, secara dokumen, supaya you boleh follow lah. So sebelum ni pernah you guna tak Cengage ni? Pernah tak? Tak pernah, sir. Tak pernah, ha? So bila you dah masuk dalam kita punya e-book ni, segala-gala yang you buat saya akan terima lah. Kerja-kerja yang you buat, siapa yang tak buat kerja, siapa yang hantar lewat, siapa yang buat 2 kali, sebab kita boleh ada task-task yang kita minta you all buat 2 kali attempt. Okay, siapa yang, dan even markah pun saya akan terus dapat daripada e-book. So dia tak jadi masalah lah. Okay, dia tak jadi masalah kalau saya nak buat tracking. Biasa saya akan buat tracking. Ada student tak siap lagi, sepatutnya dah minggu yang kedua dah siap latihan ni. So basically you akan buat hands on je. Subjek ni subjek hands on je. Sebab tu dalam kita sebut tadi, dalam you all punya course description ni dia sebut kan, the course aims are integration and hands-on training on work process. You akan buat training, tapi kita buat discussion juga. Bukan kita tak buat discussion, kita akan buat training. Lepas tu saya akan minta setiap pair, biasanya saya akan buat pairing lah. Okay, bagi tahu setelah dia dah buat dalam e-book, dia dah buat exercise task di dalam e-book, saya minta lepas pada semester hujung semester tu, saya nak minta setiap grup dia akan bagi tahu macam mana dia dapat buat, apa yang dia telah buat. Dia akan share sedikit secara casual saja, bukan presentation pun, cuma sharing saja. Saya akan minta you all buat sharing. Kenapa, apa yang you buat ni, bagaimana you dapat. So you kena tunjuk lah. You kena tunjuk macam mana you dapat. So apa yang bagi benefit dekat you. Sharing yang lebih santai, casual, untuk nak memastikan you all betul-betul buat. Okay, faham setakat ni? Faham tak? Okey. So nanti saya akan bagi dokumen untuk you all buat proses ni. Dia kena belilah. Satu lagi setiap orang kena beli e-book. Dia tak boleh share sebab setiap e-book tu akan mewakili awak dan markah itu akan keluar kat situ. So sebab saya pun ada masalah juga sebelum ni, ada student yang dia tak nak beli buku. So bila dia tak nak beli buku, dia tak ada task lah. Bila tak ada task, dia fail. Ada case student saya fail sebab dia tak buat. Yang beli tu satu, yang tak beli tu satu. Yang tak nak beli tu satulah. So dia kata dia tak nak beli sebab kengkangan duit dan sebagainya. Tapi tak mahal sangat pun. Saya rasa tak mahal sangat pun e-book ni. Duit raya pun ada lagi kan. So dia e-book ni untuk masa setahun. Okay, you boleh guna e-book ni dalam masa setahun. Bukan sahaja untuk 3 benda ni lah. Ada banyak lagi. You akan boleh belajar Microsoft Teams pun boleh belajar, Excel, lepas tu apa lagi, banyak lah Microsoft punya tools yang you boleh tengok dalam tu selama setahun. Okay, ada juga case student yang dia tak buat, saya suruh buat, dia tak buat. Walaupun dia kata saya buat tetapi dalam sistem tak ada. So saya assume dia tak buat lah. So bila tak buat, possibility untuk dapat markah rendah tu memang tinggi lah. Tapi ramai dapat A. Sebab apa? Sebab as long as you follow the rule, you follow the instruction, and then you buat, saya rasa tak ada masalah. Apa masalah dia? Ada student-student yang tak ramai. Ada juga student yang saya sebut tadi, ada yang fail, kemudian ada yang tak nak buat kerja. Saya dah remind banyak kali pun dia tak nak buat kerja. So bila tak nak buat kerja, dia tak dapat markah lah. Sebab
automatik saya akan ambil markah tu daripada ibu. Kalau you dapat 100, tak ada masalah, you akan dapat 100. Bukan kata boleh ke dapat 100, boleh je. Boleh je dapat 100. Kalau misal kata you buat semua, kemudian you submit, saya nampak duit tu, nampak dalam assignment dapat 100. Sebab dia technical, dia bukan essay. Kalau you boleh buat 100. Kalau you tak boleh buat, tak dapat 100, dapat 80, 70 pun ada juga. So it depends lah kepada awak. Kalau you boleh buat dan you perform, saya tak ada masalah dengan student yang perform. Saya bukan jenis lecturer yang bagi kota. Saya tak ada kota. Kalau you boleh buat, you buat lah. Kalau you deserve A, you deserve A lah. Tapi kalau you tak deserve A, tak boleh buat apalah. Saya tak boleh nak tolong. Boleh macam tu. Boleh Okey, ada soalan setakat ni? Ada soalan? Sini boleh type message juga. Okey, so kalau tak ada soalan, kita jumpa next class. Nanti saya akan bagi tahulah, okey, macam mana nak beli, macam mana instruction. Nanti saya akan bagi dokumen dia. Yang pentingnya awak datang UiTM minggu depan, kita jumpa minggu depan. Boleh? Boleh, Ustaz. Okey, so kalau tak ada apa-apa, kita tutup dengan suratul As dan tasbih kifarah. Subhanakallah wa bihamdih. Satu lagi sebelum saya terlupa. Nanti apa-apa kita punya maklumat yang additional maklumat lah, saya guna Google Classroom Nanti saya akan bagi link untuk you register dalam Google Classroom. So mungkin saya simpan dari segi assignment ke, ataupun dokumen-dokumen tertentu saya letak dalam tu, tapi saya letak link dalam Telegram lah, supaya kita tak guna banyak sangat memory. Okey, kita tutup dengan suratul As dan tasbih kifarah. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.